Kalau dia tu sekadar lintas saja tak apa, takut-takut kita terikut. Dan hendaklah dia dirikan di pintu hati dia satu hijab. Satu benda yang menghalang apa dia? Muraqabah. Tu merupakan benda yang boleh menghalang waswas ni masuk dalam hati. Apa masuk muraqabah? Perasaan sentiasa diperhati oleh Allah. So, ada kata muraqabah ni kita sentiasa memerhati Allah Ta'ala pada semua keadaan diri kita. Tanya semaya, tuk kati semacam Tuhan. Gapa dia Tuhan nak tengok? Gapa dia? Manakala muraqabah ada makna diperhati. Ada makna muraqabah memerhati. Ada makna muraqabah diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Sentiasa Tuhan duk tengok semacam kita. Di mana-mana tanya semaya, tanya tidur, tanya makan, tanya buah, tanya gotu, tanya marah, tanya suka, tanya sedih, tanya sakit, tanya sehat. Semua diperhatikan Tuhan. Apa dia kita nak buat daripada Tuhan? Apakah respon kita apabila Tuhan buat sesuatu pada diri kita? Muraqabah. Maka muraqabah ni kita kena letak depan hati kita supaya nak halal waswas-waswas masuk dalam hati. Dan muraqabah yang menghalang daripada masuknya waswas ke dalam hati, kerana apabila masuk ke dalam hati, maka dia akan merosakkan hati. Maka apabila kerosakan itu masuk dalam hati, maka payah dah kita nak keluarkan dia. Maka hendaklah dia bersungguh-sungguh nak menyucikan hati. Yang merupakan tempat lihat Allah Ta'ala. Daripada cenderung kepada syahwat dunia. Maksud syahwat dunia, benda-benda yang menyebabkan kita lupa Allah Ta'ala. Maka benda tu dipanggil dunia. Kita duduk atas dunia tidak salah. Kita menggunakan dunia tidak salah. Lepas tu hak salahnya, hati kita mula suka pada dia. Hak tu salah. Menggunakan dia tidak salah. Bahkan dunia inilah sebagai modal kita untuk melakukan ibadat ke Tuhan. Kita guna dunia belaka untuk ibadat. Jubah, serban, kain sebar. Semua dunia belaka. Tetapi kita gunakan dunia itu untuk akhirat. Sebab tu dunia ni jangan nampak. Dunia tu adalah satu benda yang tidak boleh dipindah dah. Apabila dia dunia, dia tak boleh jadi akhirat. Tak ada. Duit, dunia. Tak boleh tukar, tak boleh dah. Dunia semata-mata. Tak boleh. Duit kadang-kadang boleh jadi akhirat. Sebab itulah orang sufi kata, aku ingat Tuhan ketika setubuh. Setubuh ni. Kalau duk tengok Vespa, ingat lagi Tuhan. Tapi setubuh ni orang ni tak khabar dah ni. Tetapi katanya orang sufi kata, time setubuh pun aku ingat lagi Tuhan. Nak kata time lain tak sedekah je. Time setubuh pun ingat lagi Tuhan. Kita tak tahulah. Wa minal hikit, daripada jahat dalam. Hikit ni menyembunyikan kejahatan bagi saudara sesama Islam. Berniat jahat maknanya. Hikit ni berniat jahat. Dalam hati ni semua cita-cita orang tu jadi jahat, jadi gapo. Ambo jadi baik, biar dia jadi jahat. Biar dia jadi jahat, ambo jadi baik. Ni cita-cita. Ni bukan orang ni ada masalah dalam hati dia. Masalah dia nak buat jahat suku pasal, tapi kita jangan bercita-cita supaya dia buat jahat. Sebab tu kita jangan wujudkan musuh di dalam kehidupan kita. Kerana apabila ada musuh dalam kehidupan kita, maka kita akan bercita-cita jahat daripada dia. Kita cita-cita musuh kita akan jadi jahat. Baru kita jadi baik. Supaya masalah lah ni lah. Orang lah ni ada masalah politik, masalah apa dia. Kalau kita ada musuh lagu tu, maka dalam hati kita akan cita-cita supaya dia jadi jahat dan kita jadi hero. Ni masalah hikit. Kita nak bermusuh, kita ada idea, kita ada pahaman, kita ada fikrah, tak apa. Tetapi jangan buat musuh. Kita ahli sunnah jangan buat musuh Wahabi. Berapa masa buat musuh lagu mana? Cita-cita supaya dia buat kesilapan. Supaya dia buat fatwa-fatwa pelik. Supaya dia buat benda-benda kontroversi. Semakin backup, semakin nampak bodoh. Semakin backup, semakin nampak bodoh. Pok kita ahli sunnah dah tepuk tangan. Biar nampak, biar. Jangan cita-cita kepada pokok dia tu. Nampak supaya buka aib dia. Supaya dia benda jahat berlaku atas diri dia. Jangan ada perasaan lagu tu. Tu panggil hikit. Hikit ni kerana bermusuh asalnya. Maka dari hati kita akan jarang hati, kecuali hati orang yang betul-betul baik akan bercita-cita baik kepada saudara sesama Islam.
Pakai jubah, pakai serban pun. Tasawuf, kau tarekat, kau pondok, kau syekh, kau tok guru, kau apa dia. Kadang-kadang ada hati perasaan jahat kepada saudara. Maka orang ni sakit lagi. Orang ni ada masalah hati dia. Jubah serban, boleh pakai. Tapi hati yang baik ni suka dicari. Wal ghilli, tipu. Rish sama bagi salah seorang daripada orang Islam. Maka benda-benda lagu tu bersungguh-sungguh kita bersihkan hati kita daripada perangai tu. Dan daripada sengkau jahat dengan salah seorang daripada orang Islam. Dia sengkau jahat macam. Lagi mana benda tu tak jelas di hadapan kita. Bawa mari video. Bawa mari dalam internet. Allah, internet lah ni kat ya Rabbi. Kadang-kadangnya terlala juga kita. Kadang-kadang macam nak percaya. Macam nak percaya benda dalam internet. Padahal bahasa apa internet ni. Kadang-kadang lo ni kau boleh panggil AI. AI berapa dia tahu AI SKPO apa. Macam-macam yang buat gambar kadang-kadang ya Rabbi. Pelik-pelik sungguh. Jadi jangan cepat percaya benda dalam internet. Poso-poso ni lebih lagi. Bukan poso pun tak boleh juga percaya. Lagi mana benda tak jelas, benda dalam hati kita tak salah. Kalau sekali pun misalnya dia buat jahat betul, kita tak percaya. Tak apa, tak dosa. Kerana kita tak jelas bagi kita. Tapi hak masalah, bagi itu tak jelas, kita percaya dah dia buat jahat. Jangan-jangan. Awak tengok lah, tak tengok. Awak tengok video saja. Jangan-jangan video lo ni orang berlakon. Lo ni buat pakai sarung, pakai topeng. Tu tengok Amerika ada buat. Betul jadi ini kedai pihak. Tu aku kekek lah. Betul jadi Kapten Amerika. Span saja. Pasal apa. Jadi tubuh orang ni orang boleh tahan buat lo ni. Maka berhati-hatilah. Mudah-mudahan masuk oleh puasa ni biar hilang berlaku perasaan lagu tu. Makalah jadilah kamu seorang yang nasihat bagi mereka, bagi orang mukmin. Sentiasa nasihat kepada mereka. Buat program, buat live, buat gapo tujuan nak bagi nasihat kepada orang mukmin. Dia nak dengar, dia tak si dengar suku pasar. Dia nak ambil faedah, dia tak si ambil faedah. Kullu sakit lakit. Setiap benda yang jatuh pasti ada orang kutip. Setiap ucapan kita, seorang luar tak apa dah dengar lekat, tak apa dah. Jadilah. Tak syarat kata 1000 orang dengar, 1000 orang patuh. Kalau dah tu rezeki lah. Rahiman lahum. Rahiman bihim musfiqan alaihim. Hendaklah kamu kesian belah kepada orang mukmin. Jangan cepat nak menghukum, jangan cepat nak kata. Kerana orang Islam lah ni lemah iman dia. Maka jadi hati seperti hati Nabi. Maka kesian belah kepada mereka. Maaf kepada mereka. Sebab pok dia ni tak payah kat royak tu. Nasihat tak payah kat gapo dia. Maka jadilah penyayang seperti hati Nabi. Kadang-kadang dengan tindakan keras kita, kadang-kadang tak memberi kesan pun. Aku kena kecek kasar. Aku kena sentak baru dia faham. Dok kadang-kadang gitu juga. Maka dalam dakwah ni rahiman. Penyayang tu nombor satu. Nabi tapuk dalam dakwah dia penyayang. Ada keadaan-keadaan dia guna perkataan keras, kasar, ya betul. Tetapi itu tidak banyak. Kok banyaknya semua dalam bentuk gaya, dalam bentuk memujuk dan kasih sayang. Maka dakwah lagu ni yang menyebabkan orang kafir sejahat-jahat, sekeras-keras hati manusia akan terkesan dengan kasih sayang kita. Tetapi kalau dakwah kita tapuk asah dia tu kekerasan, sopoh serana ke orang, cuma kasih sayang tu jari-jari. Takut-takut orang kafir tu tak nampak. Hidayah tu di tangan Tuhan tapi asbab tu kena buat juga. Musfiqan alaihim. Sangat cakna, sangat berharap kepada mereka supaya mereka jadi baik. Beriktikad akan kebaikan bagi mereka. Jangan sekor orang mukmin itu sejahat makna orang mukmin pun masih ada kebaikan. Sekurang-kurangnya dia mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Hargai benda dalam hati dia. Jangan menyebabkan perkataan kita benda hak lah sekali dia pegang tu dia tak akan dia akan tinggal. Mungkin kerana cara kita menyebabkan orang hak pegang pergi dengan tu aku tak sih lagu ni. Tak sih Islam. Siapa pelekat lagu tu jangan. Sebab itulah kita dalam dakwah ni kita kena wait jap. Kita kena sabar. Tujuan dakwah ni bukan nak baiki orang tapi nak baiki diri kita sebenarnya. Katanya Jalaluddin Ar-Rumi, aku dulu rasa-rasa bijak, maka aku apabila rasa bijak aku nak ubah dunia. Tetapi apabila aku jadi bijak sana, maka aku nak ubah diri aku. Kerana dunia ni tak boleh nak baiki. Memang perjalanannya dia lagu tu. Tetapi tugas kita adalah membaiki diri kita. Tu sebenarnya kebijaksanaan
Yakni kita kena sedar dalam dakwah tu kita nak baiki diri kita. Nak uji sabar kita setara mana, penyayang kita setara mana, pemaaf kita setara mana. Tahan diuji setara mana. Tiba-tiba nak hasil tu rezeki lah. Sebab tu Nabi-Nabi, apabila hari kiamat, apabila Malam Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad tengok ada Nabi tak bawa umat. Adakah dia tidak berjaya jadi seorang Nabi kerana tak bawa umat? Tak, dia berjaya dapat pahala 100%. Hak penting diri kita tu. Masalah hasil orang tu ramai tu rezeki lah. Masalah diri kita tu berjaya kan tu. Maka Nabi-Nabi semua berjaya telah menunaikan tugas dia sebagai seorang Nabi dengan penuh ikhlas tu. Sekalipun tak bawa pengikut. Dah tak. Tuhan tak tanya pengikut, Tuhan tanya mung tu setara mana. Sebab itulah jangan kita buat lagu tu. Jangan ada perasaan, jangan tidak beriktikad kebaikan rasa. Mung tak lupa tak ada kebaikan. Musuh kita ni seperti dia tak boleh mungkin jadi baik. Mu jahat dah, mu tak boleh buat baik dah. Jangan iktikad lagu tu, iktikad kebaikan untuk mereka. Dan saya bagi mereka sebagaimana mu saya bagi diri kamu akan kebaikan. Kalau merasa kebaikan tu mu suka mu buat, maka biar suka juga saudara kita juga buat kebaikan. Kalau mu rasa mu suka kalau mu jadi orang alim, maka mu biar suka juga saudara mu jadi orang alim. Dan membenci bagi orang mukmin itu benda yang dibenci untuk diri sendiri. Kalau diri kita rasa keburukan kita tak sel, sakit, bodoh, hina, miskin kita tak sel, maka jangan niat benda-benda lagu tu kepada orang mukmin. Wal ta'lam ayyuhal murid. Ketahuilah wahai murid, sesungguhnya bagi hati itu ada maksiat-maksiat dia. Sebagaimana anggota zahir ada maksiat dia, maka hati. Wahia, maka maksiat hati afhasyu. Lebih keji, lebih buruk, lebih hina daripada maksiat zahir. Maka tidak layaklah hati itu apabila buat maksiat untuk turun ma'rifatullah. Ilmu-ilmu nak mengenal Tuhan, apabila hati itu kotor, maka tidak layak dia berkenalan dengan Tuhan. Sebagaimana manusia kalau orang semacam tak boleh nak kenal dengan raja-raja, orang-orang bersih, begitu juga nak kenal Tuhan mestilah hati itu bersih. Maka mengenal Tuhan bukan dengan anggota tetapi dengan hati. Maka bersihkan tepat berkenalan kita dengan Tuhan. Maka tidak layaklah dia untuk mendapat kasih sayang Tuhan, tak kenal Tuhan, tak dapat. Kecuali selepas daripada ia kosongkan daripada maksiat dan berlepas diri daripada maksiat hati itu. Maka hati itu jadi hati yang baik, maka layaklah ia berkenalan dengan Tuhan. Sebagaimana anggota, sebagaimana tubuh tu dipanggil tubuh orang yang baik. Orang yang baik dah tubuh ni. Nampak zahir tu baik dah. Tapi hati juga nak kebaikan. Yang berkenalan dengan Tuhan bukan jasad tetapi ruh, yakni hati. Famin afhashiha, daripada benda yang paling keji maksiat hati al-kibir. Kibir maknanya rasa besar diri, rasa kita ada kelebihan, kita besar, kita hebat, kita gapuh. Waria, dan menunjuk-nunjuk amalan kita. Kita rasa tunjuk biasa amalan baik, jaga tunjuk amalan maksiat, jaga. Maka kita rasa kita yang memiliki kebaikan itu, kita lah yang berusaha, kita pun tunjuk pada orang. Wal hasad, rasa dengki. Kita rasa dengki. Kita tengok orang dapat nikmat. Orang boleh beli kereta, orang boleh beli rumah, orang boleh macam-macam lah. Orang tu jadi bijak, orang tu pintar, orang tu gini, dengki kita. Maka hasad. Maka hati lagu ni, hati ada masalah dengan Tuhan. Fal kibir, maka takabur itu menunjukkan Tuhan dia adalah paling bodoh sekali, adalah takabur. Nihayatul jahalah wal ghabawah. Paling jahil dan paling tolol. Bagaimanakah layak untuk takabur bagi orang yang mengetahui sesungguhnya dia makhluk dicipta daripada satu air mani yang hina, dan dia lepas ni akan jadi bangkai yang hina juga. Tiba-tiba dia nak rasa takabur. Dia adalah dibuat daripada air yang hina. Kalau buat daripada kuih akok, boleh kira lagi akok orang berahi. Honi air tu tak ada orang nak teguk. Bubuh kacang dengan gula orang tak minum air gula tu. Maka benda kita asal daripada air yang hina. Lepas ni jadi benda hina, bangkai yang hina. Mati jadi bangkai bau busuk. Tiba-tiba rasa lebih, rasa besar. Besar berapa dia lagu ni duduk dalam pasir, lagu ni kotor lagu ni.
Katanya Tok Kenali, kecil makan najis, besar duk bawa najis, pergi rata-rata dalam perut kita, pergi kok tu kilik. Mati jadi najis. Najis. Lepas tu rasa hebat lagi. Tak bodoh kita kalau kita kata kita bodoh. Tak hina kalau kita hina ke diri kita. Hak ni ramai duk besar ke diri. Jika ada sesuatu di sisinya daripada kelebihan dan kebaikan, maka itu semata-mata kelebihan Allah Ta'ala dan ciptaan Allah. Tidak ada pun baginya satu kuasa untuk menghasilkan dan tidak ada upaya dan kekuatan dia pun. Dia duk koyak kata dia tu pijuk. Saya lah pijuk tu. Jadi korung. Apabila orang tanya korung, mari mana harta ni? Mu pandang mana ilmu nak buat emas ni? Oh, hazam ni. Hak ni daripada hamba sendiri lah. Ni korung kecek lagu ni. Korung dia kecek dia sendiri. Sedangkan dia belajar dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka perangai duk kata aku pandai. Aku boleh PhD. Aku ngaji pandai. Aku tulis tesis apa peluh-peluh. Payah jugalah. Nya jawab. Tanya di lecturer hamba. Di panel hamba. Maka duk kecek aku lagu ni. Benar lagu ni. Belajar agak kecek, ayat kata saya tak pandai. Saya tulis lagu tu lah, rezeki boleh nak kata lagu mana. Belajar agak kecek, jangan ajar sifat lagu tu. Maka sifat-sifat lagu tu di sisi Tuhan sangat hina. Tuhan kata mu lupa aku. Aku kelebihanmu pandai tiba-tiba mu lupa aku. Adakah dia tidak takut apabila dia takabur di atas hamba Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia? Tak takutlah kalau Tuhan cabut semula apa yang Tuhan beri. Mu duk ngaku mu bijak, mu boleh PhD muda. Kalau aku buat bodoh mu nak ke mana? Kalau aku buat mu accident jadi gila. Mana kelebihan PhD mu? Orang pun lari belakang. Mu pun jadi gapo dia tak tahu. Duk dah lewat gila tak tahu. Lepas tu buat apa jadi rasa sombong sangat, takabur sangat. Jadi rasa takut gak kelebihan Allah Ta'ala itu pinjaman sahaja. Kalau dia pilih kita untuk mendapat kelebihan itu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi bukan untuk rasa sombong, rasa lebih. Gunakan kelebihan itu untuk kebaikan. Jangan duk rasa aku untuk menipu masyarakat. Bukan. Title, kelebihan, pangkat, darjat, doktor, kau PhD, kau mufti, kau wali kutub mana pun. Guna pangkat tu untuk menipu manusia, berat lagi. Rasa hebat. Tak takut kau, katanya Imam Haddad kalau Tuhan cabut bagaimana? Tiba-tiba mu jadi gila. Tiba-tiba mu kena pecat. Jadi orang hina. Lagu mana? Tiba-tiba accident. Jadi orang gila, belanja air liu. Nak kata mana? Jadi ingat tak? Tuhan beri kelebihan tu bukan untuk kamu takabur, tapi guna untuk kebaikan masyarakat. Adakah apa yang Tuhan beri kepada kamu dengan jahatnya adab kamu dan kamu telah melawan Allah Ta'ala di dalam sifat Tuhan? Takabur ni layak bagi Tuhan. Kerana betul dia buat. Layak kalau dia kata saya hebat. Betul sungguh. Layak. Sebab dia hebat sungguh. Tapi kita kecek lagu tu layak. Tidak layak. Kerana takabur itu sifat Tuhan Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Siapa sifat Tuhan? Layak dia kecek lagu tu. Dan betul. Tak salah. Kita lah ni bukan kata sebab kita layak. Tak boleh takabur. Bukan tak boleh lah ke mana. Memang bukan sifat kita. Berarti menipu. Kalau orang takabur ni. Ada pun riak pula menunjukkan ke atas sunyinya hati orang yang riak itu daripada kebesaran Tuhan dan ketinggian Tuhan. Orang nak tunjuk amalan itu kepada makhluk berarti dia tak rasa tak cukup lagi. Tuhan saja tengok, amu nak suruh ke mana makhluk juga tengok. Rasa tak hebat lagi Tuhan tengok amalanmu. Rasa mu nak tunjuk kepada orang ni mu tak rasa lagi kau Tuhan. Pada kita tengok Tuhan tengok pun jadilah ya Allah. Kalau orang makhluk, semua makhluk tak tahu amalan hamba. Mu saja tengok Allah, hamba rasa puas hatinya, ya Allah. Ni rasa tak cukup lagi Tuhan tengok. Padahal Tuhan duk beri pahala. Orang lain tak boleh beri pahala, boleh orang tunjuk kat orang. Kerana buat-buat dia berhias bagi makhluk. Tidak cukup kau dengan ilmu Allah Ta'ala. Orang yang rasa tak cukup dengan kebesaran Tuhan kerana dia duk buat-buat. Berhias-hias kerana makhluk. Berarti orang tu duk tunjuk depan makhluk seolah-olah dia rasa tak pandai lagi kalau Tuhan saja tahu. Nak makhluk juga tahu. Daripada amalan kebaikan dia dan dia suka supaya manusia tahu
supaya manusia membesarkan dia, supaya manusia buat kepada dia kebaikan. Maka orang-orang menunjuk ini orang jahil, suka kepada dunia. Tak tahu apa. Patut kita buatlah gapo-gapo. Biar Tuhan saja tahu cukup dah. Tapi orang riak ni tak padai. Hamba nak tunjuk juga ke orang. Nak tunjuk kepada masyarakat, nak tunjuk kepada rakyat, nak tunjuk kepada anak buah hamba, nak tunjuk kepada kawasan hamba, masyarakat hamba, nak tunjuk gapo dia gak. Nyanyolah kita. Kita akan pergi akhirat belaka. Kalau buat amalan lagu ni, nyanyolah akhirat kita. Bukan akhirat orang lain, akhirat kita buat tu. Rugi. Cakap nak tunggu akhirat baru kita rasa Allah aku tak rasa nak riak nak buat molek. Karut belaka. Kerana apa suhu? Kalulah. Kerana zuhud itu orang yang kalau manusia menghadap kepada mereka dengan kebesaran. Orang muliakan mereka. Orang beri harta kepada mereka. Nescaya mereka lari daripada mereka itu dan rasa tak suka dengan kebesaran itu. Tu orang zuhud. Dia buat baik, tiba-tiba orang puji dia. Oh tak payah. Dia buat kebajikan, dia tolong masyarakat, dia khidmat untuk negara dia. Maka orang puji. Biar saya tak suka, tak apa. Biar jadi kebaikan. Maka ini menuntutlah dunia dengan amalan akhirat. Maka orang sejahil-jahil manusia. Sejahil manusia lagu mana? Tiba-tiba dia nak jual akhirat dia. Patut akhirat wik Tuhan. Tiba-tiba akhirat dia wik kepada dunia. Rela. Saya tak say akhirat. Saya nak dunia. Saya nak pujian manusia tu dunia. Patut awak dengan amalan ni awak boleh akhirat ni. Pahala banyak. Dok saya nak puji hidup makhluk ya. Saya tak say pahala Tuhan. Gila kan. Memang jahil tu okey. Nyetak bah semua. Tak tahu apa kata. Patut dengan amalan tu niat ke Tuhan lah. Apa jadi. Tu kita kata nak kata gila ke. Bukan kata jahil. Kelimah hadap kata sejahil. Ajhalu minu. Paling jahil. Tak erti apa ni kata. Mu masalah patut boleh akhirat, mu nak dunia juga. Jahil tak ada apa. Nak pujian manusia. Tuhan tengok cukup dah. Penat orang.